Wah, ingatan lain pula. Sekarang dekat mana? Oh, itu Yin. Apa dia buat tu? Sejuknya kat luar ni. Aku harus cari tempat berteduh. Mungkin aku boleh tumpang berteduh kat rumah ni. Oh, jadi dalam ingatan ni, Yin nak berteduh dalam rumah ni. Okey. Hello, siapa dekat luar tu? Oh, hai. Oh, hai pakcik. Boleh tak aku tumpang berteduh? Oh, mestilah boleh. Silakan masuk. Okey. Terima kasih pakcik. Aku harap aku tak mengganggu. Oh, jangan risau. Pakcik di sini seorang-seorang je. Wah, pertama kali aku masuk dalam rumah. Rumah pakcik ni nampak sangat cantik dan selesa lah. Pertama kali kamu masuk ke dalam rumah, jadi kamu adalah kucing yang miskin. Tak apa, sila duduk. Kamu pasti lapar kan anak muda? Jangan risau, pakcik akan pergi ambil makanan untuk kamu. Wah, ada makanan. Aku dah 2 hari tak makan. Makanan? Okey, tunggu sebentar ya. Wah, ada orang baik nak bantu Yin. Mungkin untuk kali ni Yin akan bahagia. Tapi, ini kan ingatan sedih Yin. Aku rasa aku kena cari apa yang akan berlaku nanti. Tengoklah ni mangsa-mangsa aku. Sekarang aku dah ada mangsa baru, kucing berbulu. Sekarang aku akan buat racun. Racun? Dia nak bagi racun dekat Yin? Oh my god. Hei, lepaskan aku. Diamlah kau budak. Alamak. Kamu semua akan jadi lauk aku untuk malam ni. Oh my god, ini sangat tidak betul. Kat mana aku letak itu racun Hei budak, 1 tolak 1 berapa? 0. Salah, 1 tolak 1, 1 jatuh lah. Bongok. Oh no, pakcik ni seorang yang jahat. Aku kena bagi tahu Yin ni. Yin, kamu kena keluar dari sini. Oh, aku lupa, dia tak boleh nampak aku. Aku rasa aku perlu ambil perhatian dia. Bunyi apa tu? Pelik. Yin, oh my god, pakcik tu seorang yang jahat. Kamu perlu keluar dari sini.